Yang saya taruh ni apa? Cuba korang komen dulu. Apa yang saya taruh ni? Cuba komen. Apa yang saya taruh ni? Biar saya taruh lebih sikit. Apa yang saya taruh ni? Cuba you komen sikit. Yang mana yang nak capai target? Tak payah pandai-pandai. Akak tengok betul-betul. Fokus kepada sini. Fokus kepada sini. Akak tengok. Saya taruh lemon. Daripada minyak tu dia sedut. Kalau akak tengok betul-betul, nampak tak? Minyak ni kat bawah. So, dia akan turun ke bawah dan dia akan jadi najis. Akak fokus kepada sini je. Akak fokus kepada sini. Kebaikan lemon es ni kakak sukar untuk saya jelaskan. Sebab dia terlalu mega. Akak tengok betul-betul. Tengok betul-betul biar video berbicara. Bunyi ceret. Ya, minyak mahal. Dah tu kau suka makan bergoreng. Orang yang siapa yang patut ambil? Mereka yang suka bergoreng. Mereka yang tak. Akak tengok. Minyak yang tebal. Dia bawa kak. Dia turunkan tau. Nampak? Dia turunkan. Nampak tak? Ni minyak. Akak tadi tebal kan? Nampak tak perubahan kak? Daripada tebal tadi macam ni satu jari. Dia turun bawah. Nampak tak kak? Kalau nampak komen. Nampak. Kalau nampak komen. Akak nampak tak? Saya zoom akak rapat. Nampak tak? Dia bawa minyak tu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi minyak kak. Dia akan jadi nak tai. Nampak tak? Minyak akan keluar. Satu kotak 7 setel saja kakak. Akak ambil combo 4. Combo 4 kakak ambil. Combo 4 kakak ambil macam ni. Akak buat cat baru. Akak ni sapu ke bahagian yang akak tak suka. Saya tunjukkan akak bukti. Sebab ramai orang kata kita tak ada kelulusan. Nampak tak ni? Nampak? Pengarah bahagian penguatkuasa KKM. Pengarah kanan program keselamatan dan kualiti makanan. Akak tengok betul-betul kat sini. Saya nak tunjuk akak satu demo. Akak tengok produk kita. Ada kelulusan. Akak combo 4 tengah bawah. Combo 4 memang akak jangan ambil satu. Akak jangan ambil satu. Combo 4 memang murah sangat-sangat.